Pernah tak mak atau ayah korang tiba-tiba kena ruam, rasa panas dan mencucuk-cucuk dekat satu bahagian badan? So hari ni aku pergi Big Pharmacy. Nak tahu apa sebenarnya itu shingles ataupun kayap ni tadi? Kita tanya orang yang betul. Jom. Ya, itu memang antara tanda-tanda awal shingles. Shingles sebenarnya berpunca daripada virus yang sama dengan chickenpox. Ia boleh aktif semula masa kita berusia ataupun badan kita lemah. Kalau tak rawat awal, ia akan jadi sangat menyakitkan dan ambil masa lama untuk sembuh. Tapi ada berita baik, ada vaksin untuk mencegakan shingles, terutamanya untuk mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Kami bukan penyedia vaksin, tapi kami boleh berikan maklumat yang lengkap dan bantu rujukan ke tempat yang ada vaksin. Jadi, cepat-cepat ke farmasi dan tanya tentang vaksin kayap atau shingles. Lindungi mereka hari ini supaya tak menderita esok.